Puasa tapi tak semayang, sah tak puasa? Jawapannya sah. Puasa sah. Ada makna ke puasa tu? Kan kunci ibadat dia tak buat, iaitu solat. Solat ni kunci ibadat. Satu orang dalam masyarakat, tuan-tuan, yang ni banyak, bukan majoriti. Saya tak sebut majoriti, saya sebut banyak sebab saya jumpa kan, banyak, iaitu mereka-mereka yang bila mai bulan Ramadan dia puasa, aurat tak tutup. Mai bulan Ramadan puasa, semayang tak? Ramai tak? Subhanallah, ramai kan. Anak-anak remaja tak semayang, sepanjang tahun tak semayang, tapi mai Ramadan puasa. Ada yang Ramadan pun tak, semayang pun tak, tapi ada satu grup ni dia puasa, dia jadi macam dia mai roh, semacam setahun sekali ada semangat. Saya renung balik, saya mendapati bahawa orang ni bila dia tak puasa, dia nak sambut raya tu tak best. Dia sendiri rasa tak best, rasa tak bernilai, rasa tak. Maka bila mai Ramadan dia puasa supaya dia seronok untuk sambut raya tu. Wallahu a'lam.